Yang ini kena guna batu kongket ya. Dia pakai SDS drill bit. 3 mode. Yang ni paling penting. Yang pertama, dia rotary, which is dia berpusing aja. Now, yang ini rotary hammer. Yang ini ramai suka pakai. Dan last kali hammer. Hammer ni kalau kita nak buat kerja-kerja hacking, dia tak berpusing, dia menghenjut aja. Oh, berabuk dah. Power. Power. Cilah bet, dia pancut muka aku. Lain macam dia masuk tu, tembus daripada dekat. Padu, ya. Penghabisan. Oh, ini lagi power. Yang ini bapak terpadu punya. Tadi dah kuat, yang ini dia lagi kuat. Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Uish. Ini lagi kuat, guys. Okay. Ya, so ni cara masuk dia pun sama, dia pakai SDS drill bit ya. Masuk je. Okey, bila dia dah masuk, insya-Allah dia takkan cabut, dia takkan tanggal. Kalau kita nak buat perbandingan, kita test yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hancut muka. Lagi power. Oh, ini lagi power. Ini lagi power. Oh, gila. Aku pinkan yang nak buat signboard tadi. Berapa ringgit koma dapat? Nak buat pasang gate. Ini koma. Ini terpadu daripada dak marah. Dia punya test pun seronok. Berapa ringgit kau dapat malam ini? Yang belum follow sikit. Yang belum follow boleh follow sekali, tapi padulah.